daripada MGBK mengadakan himpunan ini, majlis utama hibah ini. Begitu cantik sekali majlisnya, disokong oleh Puan Suryati dan daripada Akademi Kenegaraan Malaysia ini, AKM. Untuk apa? Tak lain dan tak bukan ini, untuk ribat itu, untuk menguatkan jiwa kita, ya. Sebab kalau Nabi SAW dikuatkan oleh pemuda dan pemuda Ansar dan Muhajirin macam Ali, macam Muaz bin Jabal, kita bukan tak pernah dengar macam mana Bung Soekarno, pemimpin Indonesia dan Nusantara, yang pernah menyebutkan, berikan aku 1000 orang tua, aku akan cabut semaru atau semalu daripada akarnya. Disambung pula, beri aku 10 pemuda, akan kugoncang dunia. Jadi pemuda belia pemudi bersedia tak nak goncang dunia ni? Bersedia tak? Bersedia tak? Itulah suara pemuda kita, Datuk Oi, Datuk Nazan, Ustaz Faisal. Kita ni tak boleh berhenti dah oleh keluar ni. Dia kena jalan terus. Kita kena bui Puan Asia tu dah cerdas untuk memastikan program-program belia mendapat sokongan padu daripada Jabatan Belia dan Sukan. Setuju? Kena ke? Kena dia nak dengan sini. Dari mana? Okey, dah separuh ni. Tengah sini. Ini dengan batang. Dua. Kedua, selain daripada keyakinan, ya anak-anak sekalian, kita mesti ada gunakan perpaduan dan kesatuan, ukhuwah yang erat lagi utuh. Jangan biarkan apa pun kuasa orang lain yang nak mengambil kesempatan menggunakan isu 3R, mengalihkan perhatian kita daripada negara, terpaksa menjawab isu-isu yang sebenarnya dibangkitkan kadang-kadang itu untuk meraih sokongan demi kepentingan kuat-kuat tertentu. Jadi perpaduan ini, kesatuan ini kita kena jaga. Dan untuk itu, saya seru kepada orang muda, anda semua kena belajar ilmu menangani kepelbagaian. Aju tengok orang sebelah kita, kiri kanan. Cuba tengok, toleh kiri kanan. Serupa tak mata dia dengan mata kita? Serupa ke tak? Oh, nawak dia memang hitam tapi tak serupa. Baju dia sama ke tak dengan kita? Cuba tengok kulit tu, sama ke tak? Sama ke tak? Tak serupa. Tuhan buat kita pelbagai. Itulah rahmat Tuhan pada kita. Jadi belajar. Paling kurang kita terima kepelbagaian. Kita memang berbeza. Tapi kalau nak jadi orang kelas pertama, kita meraihkan kepelbagaian itu. Kita anggap kepelbagaian itu sebagai kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Boleh? Dan yang akhirnya insya-Allah, saya seru kita, kunci kita adalah amal berterusan. Waktu saya mula tadi, Ustaz Faisal tak boleh berhenti. Walaupun kita tengok budak-budak muda, insya-Allah boleh kita satukan. Kita tak boleh berhenti. Orang muda kena jalan terus. Dan insya-Allah saya doa orang muda ni nampak apa yang dia perlukan. Apa yang kita perlukan untuk membangunkan negara. Jadi mesti mahir teknologi digital. Jangan guna handphone untuk main je. Kita kena guna dia. Dalam tu ada AI. Dalam tu ada perkara-perkara yang akan memajukan kita. Nombor 2, kena mahir keusahawanan ni. Saya dengar tadi apa yang dikatakan oleh Syahidah, bahawa remaja ataupun belia ni dia nak pusat aktiviti. InsyaAllah kita akan bawa harapan pemuda, cadangan daripada pemuda ni supaya dia ada tempat untuk beraktiviti. Dan jangan lupa, saya juga yakin bahawa kita juga mesti ada kemahiran komunikasi
kerjasama sampai insya-Allah kita dapat berlaju terus dalam usaha-usaha membangunkan negara. Jadi insya-Allah Orang buat live ni, buat live. Allahu Akbar. Seterusnya, Wakil Polis Kota Baru. Tak lagi, tak ada lagi ni. Wakil Media dari TV, Wakil Media dari Budisan, Wakil Media dari China, Tak apa lagi, tak lagi. Berita Harian. Itu je. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Muhammad Syahiran bin Muhammad atas penyampaian cenderamata itu tadi. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Dr. Hafizah binti Mustaqim untuk menyampaikan cenderamata kepada tetamu VIP. Dipersilakan. Aku tahu mana tak. Terima kasih kepada Yang Berusaha Muhammad Syahiran bin Muhammad atas penyampaian itu tadi. Terima kasih kepada Yang Berusaha Muhammad Syahiran bin Muhammad atas penyampaian itu tadi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
berai mata dah tu. Aku je macam ni. Memang tadi kau tinggal tu. Round kedua. Beda tu. Ya, azan dah. Suami sakit loh. Buku. Boleh. Ambil. Duduk mana? Tengok cikgu. Dah buka belum? Buka dah. Boleh. Kemas kita tengah ni.
Actually, Terbaik. Terbaik. Lapar, kecoh situ.